And what's going guys, this is Sonic Wax. Welcome back to my channel with another episode of Perfect Order. Kita akan unboxing half booster box kali ni. Let's go. Alright guys, ini dia half BB 18 pack Perfect Order. Okay, half BB ni memang ada ramai orang takut nak buka. Okay, ramai orang takut nak beli half BB ni sebab ramai kata macam full rate half BB ni macam hauk, macam susah nak keluar SIR. Aku pun tak sure. I mean, beli yang booster box 36 pun susah nak keluar, apatah lagi yang 18 pack kan. But jom aku nak tolong korang, kita akan discover sama-sama macam mana full rate kalau 18 pack. Jarang orang nak buka, aku pun jarang buka. Tapi kebetulan dapat, kita buka je lah kan. Aku pun curious macam mana full rate for half BB. Adakah still half juga? Okay, sebab hari tu kita buka 136 pack tu, kita almost dapat 50% hit rate, di mana kita dapat 16 hit daripada 36 pack. Kalau dapat 18 hit, maksudnya dah separuh lah. Tapi yang ni kita tengok boleh tak dapat dalam 8 ke 7 9. At least 9 dah dulu 18, 9 ke 8 hit. Clefairy lagi. Oi, memang aku on fire. Clefairy ni suka aku lah. Let's go, aku dah ada 3 dah. Clefairy Illustration Rare. Okay, kita dapat first pack dari Illustration Rare kan. So mungkin memang full rate dia okay sebenarnya dekat half BB, kita tak tahu. Alright, jom kita jalan lagi. Semoga manis-manis untuk 18 booster pack. Mungkin aku boleh ubah kau punya perception about half BB. Come on, Shaymin. Oops, Barbarical. Okay, tak ada apa. Oh, Full Art Forest of Vitality. Okay, ini dia. Ini antara pokok yang suka keluar juga. Okay, kita tengok yang seterusnya macam mana. Start me. Okay, here we go. Grass Energy, Ghastly, Salandit, Talonflame, Drapion, Esper, River Tyrant, sama Gengar Holo sahaja. Okay, Mega Clefable. Let's go. Survive Mawil. Come on, Pavilion, Growing Energy Reverse Shinx. Normal Art Dugong. Normal Art pula, Holo Dugong. Come on. Sebab itulah half BB memang aku buka so far tak pernah keluar lagi SIR. To be honest, aku dah pernah buka untuk Temporal Forces, Paradox Rift. Tak tahu, mungkin kali ni ke? Mungkin ini kalilah. Ataupun mungkin aku dapat selama ni dapat half BB yang tak best. Mungkin ada orang pernah tak yang buka half BB? Cuba cerita sikit pengalaman korang. Pernah tak keluar SIR? So far aku buka half BB memang bukan jarang, tak pernah lagi keluar untuk aku at least. Tak tahu orang lain Normal Art Wild Vital lah. Normal Art ada keluar, Illustration Rare ada keluar, Full Art ada keluar. SIR tu dia akan macam select sikit nak keluar. Kita tengok sama-sama. Mungkin ada, kita tak tahu. Ataupun mungkin keluar gold card pula kali ni. Come on, Fire Energy, Ariados, Staryu, Hippowdon, Pokepet, Turtonator, Reverse Mawil, Reverse Ariados, Tyrantrum Holo. Ini macam tebal. Ini confirm ada something. Aku boleh rasa guys. Ini macam tebal semacam. Confirm ada something ni. I can feel it. Aku pegang pad, aku dah, perasaan aku je punya. Shots ni. Okay, come on, Perfect Order half BB. Come on, come back lah. Come on, awak kena ubah perception orang towards you half BB. Ramai tak suka buka kau ni. Ramai semua fobia, trauma nak buka half BB. Normal Art baru 1, Full Art Stadium 1, baru 3 hit ni. Aku pula berpeluh sekarang. Macam mana ni? Ke dah tak ada dah ni? Ariados, Legends, Staryu. Ini ke sebab ramai orang takut nak buka? Okay, Normal Art Mega Clefable. Okay, dah 2 Normal Art. Okay, 4. Biarlah full rate sama macam 36. Kalau full rate dia tak macam tu, aku rasa tu sebab ramai lagi tak nak buka half BB. Sebab kalau dapat 4-5 je, buat apa? Maura, Pavilion. Let's go. Let's share ticket.
Ni tak ada lagi. Cantik style tu, ada Ratata kat belakang tu. Oh, nice. This is a nice looking card. Oh, dapat 2 illustration rare. Oh, okay, there we go. Now we're getting somewhere. Okay, dah 5 dah. Come on. We need another 3 or another 4. Simple. Come on. Klefki, Rowlet, Amaura, Aragon, Diggersby, Judge, Probopass, Holo Luxray. Okay, tak ada. Aku rasa dia kena bagi lagi normal art. Normal art. Ataupun macam biasa, dia akan selitkan item card full art dalam ni. Kalau satu BB36 kan dia selalu buat macam tu. Kita tak ada kadang buat sama juga dekat half BB. Xianpao, Holo Superior tadi kan. Okay. Full art Pokemon tak ada. Full art Pokemon belum dapat lagi. Dia kena bagi at least satu full art Pokemon. Come on. Give me some. Detrix. Uish, tak ada. Dia tak bagi. Dah nak habis ni. Uish. Ini kesebab ramai takut nak buka Half BB ni. Half BB, come on. Normal art Lapras. Lapras is here. Oh, okay. Tak tahu pula. Okay. Lapras normal art. Ini kan Olomok. Final 3 guys. Ni baru ada 6 hit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 6 hit. Dia kena dapat 8 tu at least. 8 baru macam kita boleh terima lah. Okay. Almost 50%. Okay, Pokemon Catcher. Tengok aku dah serabut ni. Navin, Hippowdon, Donut, Landorus, Amaura. Aku dah kata, oh yo, Pokepack full art. Aku rasa ni ada harga ni. Aku tahu ramai gila cari Pokepack ni. Ada pun full art item. Aku dah kata dia mesti selit satu. But Pokepack, okay. Pokepack ngam. Ramai suka cari Pokepack. Now, should be tolonglah back to back hit. Come on. Kasih 8 hit lah. Come on. Jangan select Pokemon kat half BB. Bagi 50% hit rate juga. Oh damn. Dia tak bagi. Select half BB. Select last pack magic. Come on. Half BB guys. No SIR ke? Is it true? Serius lah. SIR memang tak nak bagi dekat half BB ke? Dan macam mana dia nak expect sales? Rowlet illustration rare dia bagi. Okay, illustration rare dia bagi banyak. Ada 3. Mengalahkan normal art. Okay. Alright guys, total hit kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, dah 8. Okay, almost 50%. Sama macam 36 pack lah. Okay, that's good. Betul kan? 2, 4, 6, 8. Okay, 8 hit. Dan kita dapat 2 full art, trainer card, 1 hutan, itu Pokepad. Normal art kita dapat Lapras EX, Yvital EX, Mega Clefairy EX, 3 normal art, and then 3 illustration rare, Clefairy, Raticate dengan Rowlet. So, wow. Okay, SIR tak keluar, mungkin tak dapat yang manis sebab mungkin booster box 36 booster box pun tak jamin keluar SIR. Betul tak? Tapi you can see pull rate still almost 80%. Almost. Okay, not exactly tapi almost lah. Sikit lagi 8. Kalau dia dapat lagi satu hit dah separuh pack maksudnya ada hit. Ni 8. So okay lah, not bad. Illustration rare dia bagi kita 3. Dia tak select sangat bagi aku. 3 illustration rare dengan ada 2 full art trainer dengan 3 normal art. Okay lah, not bad. So there you have it guys. Korang dah tahu lah macam mana pull rate dekat half BB. Again, kalau korang pernah berjaya pull SIR dekat half BB, let me know. Sebab so far pengalaman aku tak pernah lagi dapat SIR dekat half BB. Let me know guys di komen down below. Okay guys, setakat ini saja untuk video kali ini. Teaser untuk next video ialah will be the last one untuk perfect order. Okay, kita akan buka 2 booster bundle and then 10 sleeve pack. Okay, kita tengok pull rate dekat sleeve pack dengan bundle macam mana pula. Okay, alright guys, thank you so much for watching. I'll see you guys in the next video. This is Sonic Wax. Peace out.